sebelum saya teruskan, sebenarnya apa yang membezakan video editor tu bagus ataupun tidak, pertama sekali fundamental dia kena bagus. Dia boleh memperkemaskan video dulu. Okay, bila video kemas, barulah you buatlah efek ke apa ke, dia akan jadi lebih cantik. Jadi itulah proses yang kita panggil sebagai offline editing. Untuk kita perkemaskan sahaja. Jadi step yang kedua, tujuannya adalah untuk kita kemaskan. Kemaskan dengan cut and trim. Okay. Seterusnya adalah proses online editing. Apa yang kita kena buat adalah, pertama, kita boleh masukkan inserts ataupun overlay. Kemudian, apabila kita dah masukkan inserts, kita akan masukkan teks. Lepas kita dah letak teks, barulah kita letak auto, kita letak subtitle lah nama dia. Bila kita dah letak subtitle, barulah kita letak music, background. Kita mudahkan untuk orang absorb the information. Okay. Selesai, sampai subtitle. Soalan saya, susah ke senang? Tengok orang lain buat video senang kan? Make sure you record dulu diri you sendiri kejap and then you edit.